Man, aku nak isi minyak lah Man. Aku kan ambil kau. Tu terima kasih dong ambil aku. Aku duit tak ada sangat Man. Belum gaji lagi kan. Di hujung bulan gaji lah tu. Itulah sebab yelah minyak aku nak kena isi ni. Aku rasa kau kena beli kereta hybrid lah Man. Duit minyak aku cash tak ada. Kau kat sana dia orang biasa boleh pakai kad juga. Biasa kalau kau jalan-jalan kat sini kau pergi kerja, berapa duit minyak kau sana? RM60 seminggu. Cuma kalau yang macam aku pergi ambil kau ni, makan jugalah minyak. Itulah. Liter lagi kan. Itulah. Kau kena banyak berjimat tu sebenarnya. Duit minyak bodoh. Kau batuk-batuk ke? Duit minyak. Kau suka kena makan ubat lah. Makan ubat ni. Siman. Ni bukan Sugar Bomb flagship store dekat Petaling Street ni. Dia Kau baru buka tu. Kau tahu? Ya. Jom tengok masuk dulu. Aku setuju aku nak beli satu lah. Okay, satu pun dah membantu dah. Kan, tapi yelah kau pun ada banyak benda lagi nak kena bayar. Kau rasa aku nak ambil 5 lah. 5? Masa okey tak? Nah, apa kata kalau kau ambil satu, yang duit lebih tu kan, kau buat bayar hutang. Itu kan 2 lepas kau pinjam duit aku 200. Itu bila kau nak bayar kan. Apa dia? Tak ada. Nanti mati pun orang bagi kapur barus. Dah wangi dah. Free pula tu kan. Ya tu. Macam kalau hutang mati nanti pun Tu kan aku pun settle pelik-pelik kat sebenarnya orang dia tak takut mati ke jadi hutang. Itulah kan? Betul. Satu banyak kan. Aku rasa dia beli immortal lah. Jom. Sebi. Wallet aku tinggal lah Man. Wallet aku hilang ni aku rasa. Tak apa ada rezeki orang tu. Dalam rezeki kau ada rezeki orang tak? Macam ni Man, aku direct dengan kau terus boleh Man. Kalau dah ada duit, apa kata kalau kau bayar hutang kan, macam aku ni Man. Tapi macam aku tak ada pula pinjam along apa kan. Tak ada Man, tak payah along. Aku ni Man, aku ni pun kau ada hutang. Lagi satu Man, aku duit minyak bagi Man. Ya sekarang mana ada pakai air kan. Semua pakai terus naik harga lah. Siapa Syarul kan. Kau tahu Syarul tu problem tu. Kau jangan kawan dengan dia. Aku macam nak tolong Syarul tu pun tak boleh ke. Tu ada di situ kita balik lah jom. Man, kau balik sendiri Okey. Aku nak pinjam duit sikit boleh. Aku nak naik Grab balik. Tok ni Man.